Perebutan slot ke pentas Asia kini mencapai kemuncaknya. Walaupun Johor Darul Tazim telah mengesahkan kejuaraan lebih awal, fokus peminat bola sepak tempatan kini terarah sepenuhnya kepada saingan minggu terakhir Liga Super, pusingan LS26. Kuching City FC dan Selangor FC kini hanya dipisahkan dengan perbezaan satu mata bagi merebut gelaran naib juara. Pasukan manakah yang bakal melayakan diri ke saingan kelab Asia musim hadapan? Selamat kembali ke saluran kami. Hari ini, kita akan menganalisis secara terperinci jadual perlawanan penutup tirai Liga Super bagi musim 2025-2026. Sebelum kita mengulas dengan lebih mendalam, sila tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas ulasan bola sepak terkini daripada kami. Tumpuan utama pada hari Ahad, 17 Mei ini pastinya terarah kepada dua perlawanan yang berlangsung secara serentak pada jam 8.15 malam. Skuad Kuching City FC yang kini berada di tangga kedua dengan 50 mata akan melayan kunjungan Kuala Lumpur City FC di Stadium Negeri, manakala pencabar terdekat, Selangor FC yang mengumpul 49 mata, wajib mencatatkan kemenangan ke atas PDRM FC di Stadium Kelana Jaya sambil mengharapkan Kuching City keciciran mata. Kedudukan naib juara ini amat kritikal kerana ia menawarkan slot automatik kesaingan berprestij Liga Juara-Juara Asia 2, ACL 2, bagi musim akan datang. Selain pemburuan slot Asia, saingan pusingan terakhir ini turut menyajikan perlawanan kompetitif lain yang bermula seawal hari Jumaat, 15 Mei. Antaranya termasuklah pertembungan antara Penang FC menentang DPMM FC, serta aksi sengit di Stadium Likas melibatkan Sabah FC dan Terengganu FC bagi menentukan kedudukan kelompok 5 pasukan terbaik Liga. Sementara itu pada hari Sabtu, 16 Mei, tumpuan akan beralih ke Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi. Kelantan TRW menggalas misi besar untuk menebus maruah pasukan apabila turun menentang Negeri Sembilan FC, susulan kekalahan besar 1-14 kepada JDT pada perlawanan lalu. Secara keseluruhannya, pusingan akhir Liga Super musim ini menjanjikan debaran yang luar biasa buat seluruh peminat sukan tanah air. Sama-sama kita nantikan pasukan manakah yang bakal mengiringi JDT ke peringkat Asia. Bagaimana pula dengan analisis anda? Sila nyatakan ramalan dan pandangan anda mengenai keputusan perlawanan tumpuan minggu ini di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton, dan sehingga kita bertemu lagi dalam ulasan keputusan penuh perlawanan akan datang.